Pernah ke korang membayangkan berjalan di dasar laut yang dah berubah menjadi gurun berbatu? Sini, geng Geo nak story. Inilah kisah lembah Bozira terletak di dataran tinggi Ustyurt, Kazakhstan dengan keluasan kira-kira 3000 km persegi secara keseluruhan. Sekali pandang, memang nampak macam kat planet lain kan geng? Dataran ni asalnya laut kuno dan sekarang telah mengering sepenuhnya. Pemandangan dekat Bozira ni memang lawa gila dengan formasi batu kapur yang menjulang tinggi 250 meter yang terbentuk daripada endapan laut jutaan tahun dulu. Ada dua puncak batu yang paling terkenal dipanggil Azotisteri, maksudnya taring dalam bahasa Kazakh, yang menjadi ikon kat situ. Dataran luas ni merupakan bahagian dari Laut Tethys, iaitu lautan besar yang memisahkan dua benua purba, iaitu benua Gondwana dan benua Laurasia. Kalau korang datang sekitar dataran ni, korang boleh jumpa fosil-fosil laut, termasuk cengkerang dan gigi ikan hiu dari zaman purba. Disebabkan rupa bentuknya yang unik dan sangat memukau, ramai pengunjung rasa macam berdiri dekat planet lain. Tak peliklah tempat ni sekarang jadi daya tarikan utama para geologis, pelancong dan jurugambar. Bozira ni bukan setakat cantik untuk mata, tapi juga bukti hidup sejarah bumi yang masih terpahat sampai hari ni. Kalau alam boleh bercerita, tempat ni lah antara saksi paling jelas perubahan dunia. Dapat something?